Sesiapa di antara kamu yang mampu berkahwin, maka hendaklah dia berkahwin. Jadi Nabi pun menggalakkan seseorang itu kalau dia mampu, dia berkahwin. Kerana sesungguhnya perkahwinan itu dapat menutup pandangan dan memelihara kemaluan. Kerana dia akan menjaga maruah, memberikan ketenangan emosi, memberikan juga kesihatan fizik. Ya. Tetapi sesiapa yang tak mampu, maka kena ganti. Ganti dengan apa? Perkahwinan itu ganti dengan puasa. Ya. Jadi puasa ini rupanya adalah kita kata saluran yang terbaik untuk mendisiplinkan nafsu. Sebab dengan yang demikian, dengan dia berpuasa, dia akan dapat menahan nafsunya. Jadi bila berpuasa kan dia tahan diri. Tahan diri daripada makan, tahan diri daripada minum. Puasa juga kena jaga pandangan, jaga pendengaran. So bila kita puasa, kita dengar benda-benda yang tak baik. Nanti datang Ramadan tu kita, ini bulan Ramadan, masa tak sedap lah.